Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Kali ini saya ingin mulakan dengan satu soalan yang simple. Kenapa? Bila sebut rasuah, ramai orang rasa macam jauh. Macam itu cerita orang atasan dan kayangan-kayangan sahaja. Sedangkan hakikatnya, rasuah bermula daripada perkara kecil yang kita normalisasikan sendiri. Contoh ayat, bagi duit kopi sikit, settle cepat, abang tolong. Ini duit minyak. Yang penting, jalan. Benda-benda kecil inilah yang perlahan-lahan membina satu budaya. Bila ada duit, semua boleh diatur. Dan bila budaya itu membesar, ia masuk ke semua tempat termasuk institusi yang paling kita harapkan untuk adanya disiplin, amanah dan pertahanan negara. Dari sudut persepsi global, Malaysia masih statik pada skor 50 daripada 100 dan pada kedudukan ke-57 dalam Corruption Perceptions Index CPI 2024 yang tidak berubah daripada tahun 2023. Maksudnya apa? Maksudnya, walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lantang melaksanakan reformasi institusi terbuka melawan rasuah dan korupsi, tetapi dalam mata dunia dan perasaan sebahagian rakyat kita, usaha melawan rasuah masih belum sempurna kerana warisan kerosakan sistem yang sangat-sangat dahsyat. Lebih duka cita, apabila PMX berulang kali tekankan isu tata kelola yang baik dan memerangi rasuah besar-besaran, terdapat sekelompok orang politik dan masyarakat bukan saja tidak menyokong, bahkan mereka memperolok-olokkan seruan tata kelola yang baik itu. Sahabat-sahabat, rasuah bukan sekadar duit hilang. Namun kesan dari rasuah, ia mencuri peluang kerja sebab projek diberikan kepada bukan yang layak. Ia curi harga barang yang adil sebab kartel dan orang tengah diberikan laluan. Ia curi kualiti perkhidmatan sebab kontraktor menang bukan kerana mutu. Ia curi masa depan sebab bajet bocor, proses reformasi jadi lambat. Dan yang paling pedih, rasuah curi kepercayaan kita semua. Dan bila orang-orang muda khususnya telah hilang kepercayaan ini, mereka akan mula berkata, buat baik pun tak gunalah, yang kaya tetap lepas. Dan itulah racun paling bahaya buat masa depan sesebuah negara. Sebagai Muslim, lebih-lebih lagi dalam masyarakat Melayu, kita perlu berani untuk menyebutkan dengan jelas, rasuah bukan budaya, rasuah itu maksiat dan dosa kejahatan. Ia merosakkan amanah, meruntuhkan keadilan dan menzalimi orang lain tanpa kita sedar, atau yang lebih busuk dari itu, para pelaku itu sedar apa yang mereka lakukan. Kalau kita marah rasuah yang berada di atas, tetapi kita sendiri biasa dengan rasuah yang kecil, kita sedang menyuburkan api maksiat kejahatan yang sama. Kita ini tidak kekurangan dalil, sahabat-sahabat, tentang pengharaman rasuah. Kita mungkin masih kurang orang yang benar-benar jujur dan takutkan Allah Subhanahu wa taala dalam negeri ini. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW melaknat pemberi dan penerima rasuah. Dan sekarang kita sampai kepada isu yang menggemparkan. Isu apa? Kemelut dakwaan rasuah dalam perolehan ketenteraan yang melibatkan siasatan SPRM. Antara fakta yang dilaporkan oleh media arus perdana dan agensi berita antarabangsa, SPRM menyiasat dakwaan rasuah berkaitan perolehan ataupun procurement tentera, termasuk serbuan ke beberapa syarikat serta pembekuan 6 akaun bank milik seorang suspek dan ahli keluarga. Siasatan ini dikaitkan dengan projek perolehan tentera dalam tempoh tahun 2023 hingga 2025. Dan pada awal Januari 2026, pihak berkuasa anti rasuah menahan seorang bekas Panglima Tentera Darat dan beberapa individu lain dan memohon perintah mahkamah untuk tahanan reman bagi membantu siasatan, termasuk disebutkan ia melibatkan 2 isteri bekas Panglima tersebut. Dalam perkembangan lain, SPRM dilaporkan merampas wang tunai 2.4 juta ringgit Malaysia yang dikaitkan dengan siasatan rasuah perolehan tentera. Media tempatan juga turut melaporkan siasatan melibatkan puluhan syarikat dan rampasan barangan mewah dalam serbuan itu. Bernama melaporkan, SPRM merakamkan keterangan seorang pegawai kanan ATM berhubung dakwaan penyalahgunaan dana dan menyebutkan juga kes itu
berbeza dengan kes bekas Panglima Tentera Darat yang sedang disiasat. Sahabat-sahabat, saya ingin tegaskan di sini, ini masih siasatan, bukan keputusan muktamad mahkamah lagi, tetapi isyaratnya sangat serius. Sebab bila rasuah menyentuh perolehan tentera, ia bukan sekadar duit bocor. Ia menjadi isu kesiapsiagaan pertahanan negara. Ia menjadi isu integriti institusi keselamatan. Dan paling besar, ia adalah maruah negara kita di mata dunia. Untuk menyimpulkan hal itu, saya ingin sama-sama kita pegang kepada 3 kesimpulan. Pertama, rasuah bukan masalah individu semata-mata. Ia masalah budaya. Budaya yang bermula dari bawah, dari cara kita memandang amalan kopi duit ataupun duit kopi. Kedua, jangan kita jadi generasi yang sinis, jadi generasi yang tapi jadilah generasi yang tegas. Tegas bukan bermaksud memaki hamun, bukan itu. Tapi maksudnya, tegas dalam menyemak kesahihan fakta. Tegas menolak semua rasuah, kecil ataupun besar. Tegas untuk melaporkan bila ada keperluan. Dan tegas dalam menyokong reformasi institusi. Dan jangan perlekehkan dan mendesak tentang ketelusan. Ketiga, sebagai Muslim, kita jangan jadikan agama itu sekadar hiasan. Kalau salat kita laksanakan ia jalan, tapi rasuah jalan juga, itu bukan kekuatan iman. Itu kemuncak konflik moral yang bobrok. Akhirnya, saya nak sebutkanlah sebegini. Kalau rasuah kita biarkan jadi amalan biasa, satu hari nanti kita akan hidup dalam negara yang biasa dengan ketidakadilan. Dan kemelut siasatan rasuah dalam perolehan tentera yang berlaku sekarang. Walau apapun keputusan akhirnya, sepatutnya ia menjadi satu wake-up call. Rasuah di puncak lahir daripada rasuah yang dinormalkan di akar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita daripada memakan dari rezeki yang haram dan menjadikan kita semua sebagai rakyat yang berani dan teguh menjaga amanah. Terima kasih.